Bismillah, Assalamualaikum. Selamat datang ke UP Barakah Channel. Kali ni, Ana nak kongsikan satu kisah bukan tentang aksi makhluk, bukan cerita seram, tapi sekadar satu pengkongsian iktibar untuk kita semua. Bagaimana Allah uji seorang hamba dengan cara yang tak disangka-sangka. Beberapa minggu yang lepas, anak kepada pesakit ni menelefon Ana untuk buat rawatan secara mengejut terhadap ibunya yang tiba-tiba tak boleh nak kencing. Terpaksa bawa ke hospital. Doktor buat pemeriksaan lengkap, darah, scan, tekanan semua normal. Doktor maklumkan tiada penyakit kronik. Buah pinggang okey, jangkitan pun tak ada. Tapi masalahnya tetap sama, air kencing tu tetap terkeluar. Akhirnya doktor terpaksa masukkan tiup kencing. Dan pesakit diberi temujanji seterusnya pada tahun hadapan. Selepas keluar hospital tu, keluarga minta Ana menggunakan ikhtiar secara ruqyah. Ana pergi, Ana bacakan surah-surah ruqyah, asas. Dan respon pertama yang Ana dapat adalah gangguan di tempat tinggal. Dada berdebak, rasa sempit sekejap, nafas jadi pendek. Tapi bila bacaan diteruskan, subhanallah, Allahu Akbar, dia barang itu mula perlahan-lahan kemudian semakin menghilang. Dan pesakit ni rasa lebih tenang daripada sebelumnya. Selepas sesi rawatan, barulah keluarga maklumkan bahawa kat rumah anaknya ada gangguan yang pernah mengusik sebelum ni. Bukan cerita seram, cuma sebagai makluman kepada rawatan. Dan simptom yang keluar ketika ruqyah selari dengan gangguan tempat tinggal. Kadang-kadang, ujian Allah datang dalam bentuk yang tak dapat nak baca oleh mesin hospital. Medical tu tak salah. Itu adalah ikhtiar utama yang sangat penting. Tetapi bila punca tak ditemui, jiwa mula gelisah, maka kaedah yang perlu kita ambil adalah ruqyah. Menjadi ikhtiar tambahan untuk menenangkan hati. Kita ikhtiar kedua-duanya, ilmu perubatan dan doa ruqyah. Ya Allah, jika sakit ini ujian, ringankanlah. Jika ia sebagai penghapus dosa, kuatkanlah. Jika ada gangguan yang mengusik, jauhkanlah. Jika ada kesembuhan yang baik, maka turunlah kepada hamba-Mu ini. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ikhtiar dengan ilmu, sembuh dengan izin Allah. Jangan lupa follow, share, subscribe UP Barakah Channel. Mudah-mudahan perkongsian ini memberi manfaat kepada semua sebagai iktibar, ibrah untuk kita semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan.